Baru-baru ini, tular di media sosial gelagat dan aksi rakyat dari negara seberang, Indonesia yang menjadi perhatian ramai, menerusi video yang tular di TikTok @ipanse_. Kelihatan beberapa individu berpakaian seperti ahli silap mata berarak bersama sebuah kereta berhias yang berbentuk seperti sebuah sarkas. Apa yang menjadi perhatian adalah perarakan itu diiringi dengan takbir raya yang telah dilagukan. Bukan itu sahaja, turut terdapat kalimah Allah dan Muhammad serta 99 nama Allah diletakkan pada kereta berhias yang berwarna biru, kuning dan merah itu. Malah, beberapa individu berkenaan turut dilihat berhenti beberapa ketika sambil menari dan menyanyikan alunan takbir tersebut di hadapan orang ramai.